Okey, seronok tak kita main treasure hunt tadi? Jadi memandangkan kita dah buat aktiviti secara berkumpulan, so Saza akan teruskan dengan aktiviti secara individu. So Saza akan bagi seorang satu secret answer, bukan secret letter. Okey. Jadi Saza nak antum bagi setiap seorang ambil satu. Yang dapat secret letter. Okey, paskan yang akan segera. Kita ada 10 minit je untuk segera. Okey, jadi minta semua tulis nama dan kelas 2 amanah. Awak semua kan kelas 2 amanah. Tulis nama sebenar ya. 2 amanah. Okey, semua dah dapat ke? Okey, dekat kertas tu nanti awak semua diminta untuk tulis jawapan yang sepatutnya Saza paparkan di hadapan, tapi sebabkan masalah teknikal Saza akan minta dalam kalangan awak sendiri yang baca. Jadi tulis jawapan tu kecil-kecil. Yang boleh dibaca lah. Kalau tak mak boleh guna bahagian belakang, okey? Faham? Okey, semua dah tulis nama ke? Cuba angkat kita masing-masing. Okey, adakah orang yang belum tulis nama? Sekejap ya. Okey. Okey, jadi kita akan jawab soalan. Saza minta pilih satu nombor. Nombor 4. Okey, pasal bacakan satu kelas. Baca satu boleh. Dengar soalan daripada Nabil. Okay, jelaskan perbezaan antara makmum muafiq dan makmum masbuk. Okey, tulis jawapan awak dekat dalam kertas. Saza bagi dalam seminit saja. ABCD. Ya, kan? Ni pakai marker. Munafik pasti menjawab. Muafiq dan masbuk. Sama imam. Yang sering bertanya. Okey, kita proceed ke next question. Saza minta Adilah lah. Nilai kepentingan peranan imam dalam memastikan kesempurnaan solat berjemaah. Kepentingan peranan imam. Dapat ke soalan daripada Adilah? Sekali lagi. Nilai kepentingan peranan imam dalam memastikan kesempurnaan solat berjemaah. Nilai kepentingan seorang imam tu dalam solat berjemaah. ABCD penting pada C. Kepentingan peranan imam dalam solat berjemaah. Nilai kepentingan peranan imam dalam memastikan kesempurnaan solat berjemaah. Nilai kepentingan dalam memastikan kesempurnaan solat berjemaah. Kesempurnaan solat berjemaah. Kepentingan dia perlu imam membaca khusyuk membaca lagu. Okey, untuk next soalan Saza minta Munirah dan baca kat kot-kot. Okey, dengar soalan daripada Munirah. Baik, Zara. Uraikan kebiasaan solat berjemaah terhadap pembentukan sesiah dan perpaduan masyarakat Islam. Uraikan kebiasaan solat berjemaah terhadap pembentukan sesiah dan perpaduan masyarakat Islam.
Syafiq. Okey. Jadi ni soalan yang terakhir. Ustazah minta Zahira lah. Seorang imam tiba-tiba terbatal wuduk semasa solat berjemaah. A. Apakah yang perlu dilakukan oleh imam tersebut? B. Siapakah yang layak menggantikan imam? Jelaskan sebabnya. Ada dua soalan kat sini. Okay. Seorang imam tiba-tiba terbatal wuduk semasa solat berjemaah. Apa yang imam tu perlu lakukan? Dan siapakah yang layak menggantikan imam tersebut? Jelaskan. Siapa yang layak? Siapa yang layak menggantikan imam? Kenapa? Okey, semua dah jawab ke soalan terakhir? Syairul dah jawab ke? Semua? Pastikan semua tertulis je dalam tu. Dah masa siapa mana? Nak bagi ke Mio ke? Okey, jadi sekarang Salza nak kertas awak masing-masing tu swipe dengan orang sebelah. Oh, tidak. Terus dah ni. Dua-dua. Habis tak tulis apa-apa lagi. Imam baca. Okey, dah swipe ke semua? Semua dah swipe ke? Okey. Jadi sekarang Salza nak awak share jawapan dalam kelas berdasarkan jawapan siapa yang awak dengar sekarang. Okey. Kalau jawapan tu salah, awak kena betulkan. Okey. Jadi Salza pilih soalan lah kan? Jelaskan perbezaan antara solat makmum muafiq dan makmum masbuk. Salza nak sebabkan Ahmad pandang Salza, Muaz Muaz tolong jawabkan. Ahmad tengok saja. Baca. Kenapa Ni saya baca jawapan Abdillah. Makmum muafiq adalah makmum yang sempat takbir dan baca Al-Fatihah bersama imam. Manakala makmum masbuk adalah mereka yang tak sempat takbir bersama imam pada rakaat yang pertama. Okey, betul tak kawan-kawan? Betul. Bagi tepukan untuk Abdillah. Okey, next soalan. Salza minta wakil seorang perempuan. Soalannya ialah seorang imam tiba-tiba terbatal wuduk. Okey, apakah yang perlu dilakukan oleh imam tersebut dan siapa yang layak menggantikannya? Jelaskan sebab. Salza minta Syaibah lah. Sebab sebab tak pandai. Orang di belakang keluar dari saf imam. Imam keluar daripada saf imam. Orang di belakang imam ganti imam ke depan. Okey, teruskan. Keluar imam keluar daripada saf imam. Orang di belakang imam datang depan ganti imam ke depan. Faham tak? Kelas awak faham tak semua? Maksudnya bila maksudnya bila imam sudah terbatal wuduknya, imam tu perlu keluar. Maksudnya orang yang belakang imam ni perlu menggantikan kedudukan imam. Jadi maksudnya orang yang belakang imam ni perlulah mahir dalam bacaan dan mengetuai solat jemaah. Faham? Jelas semua? Okay, jadi sebabkan kita kekurangan masa, Salza nak semua kumpulkan kertas tadi, secret answer tadi tu, untuk Salza nilai jawapan awak semua.
Pastikan tulis nama kat atas. Okey, pulangkan. Okey, itu sahaja. Dah.